Assalamualaikum, Keturun Naik Podcast. Podcast ni kita akan menceritakan tentang perjalanan hidup seorang usahawan yang telah lama dalam industri dan kita nak tahu kisah dia, naik dan turun dia. So, hari ni kita bawa seorang former CEO kepada Ahmad Fried Chicken. Korang mesti pernah dengar kan Ahmad Fried Chicken ni. Wow. Itu yang macam dia sekali dengan KFC tu. Dia macam tu tapi dia Malaysian. Malaysia punya? Malaysia punya. Kalau korang nak tahu. Ni yang ayam besar tu lah. Ayam besar. Viral ayam besar tu lah. I see. Okay, so korang mesti tertanya-tanya siapa sebenarnya former CEO Ahmad Fried Chicken tu kan? So, hari ni kita nak memperkenalkan Cik Kimi Abdullah kita. Ya, orang yang kita tunggu. Handsome hari ni pakai baju biru. Hari Jumaat hari ni kan. Alhamdulillah. So, kita sebenarnya untuk pengetahuan korang kita shoot hari Jumaat walaupun kita post hari Sabtu. So, mungkin guest kita orang akan pakai baju Melayu apa semua. So, Betul. itulah kita. Tapi tak apa. Sebab kadang-kadang kalau kita kerja Melayu hari Sabtu Ahad pun nampak handsome. Nampak handsome. Betul, kita sebagai seorang orang Melayu, kita pakai baju apa pun semua handsome. Semua kat sini handsome. Tapi yang paling handsome Cik Kimi. Betul lah. Kita Guess handsome. kita tak boleh handsome kan. Kita tak boleh lebih. So, Kimi, Yep. untuk yang masih belum kenal, siapa Kimi Abdullah di luar bisnes? Okay. Assalamualaikum semua. Saya kenalkan sikit lah gambaran saya siapa. Kimi Abdullah is not my real name. Jangan risau. Saya bukan mu'alaf. So hari ni saya sengaja pakai baju Melayu nak menyatakan saya bukan mu'alaf. Okay. So that is my stage name given by one of my boss lah, Raymond Selvaraj. So everyone dia punya ayat simple je. Semua kena ada stage name. So since then automatically dia kategori paksa rela lah. So saya nak tak nak kena ambil juga nama tu, and that is the name lah, Kimi Abdullah. So, nama tu dia diberi atau kita Kimi fikir sendiri nama apa yang Kimi? Diberi. Dia sebenarnya dalam satu meeting kita ada like macam consultant meeting. Tiba-tiba kata, okay, Kimi bangun present you punya plan. Kita pun macam diam je lah. Kimi bangun. Saya macam kenapa nama aku Kimi? Starting today nama you Kimi. Satu boleh Maksudnya masa dia panggil tu dia bukan panggil nama sebenar. Main pakai petik je lah. Main petik je. So bila kita macam kadang di sibuk orang tu ada nama tu macam okay, first name kita letak Abdullah, second name Kimi. So bila dia keluar tu jadi Kimi Abdullah. So bila keluar macam tu kita pun macam uish, start juga ni nampak mu'alaf ni. So daripada itu kita terus kekalkan nama tu. I see. So, nama tu kena lah dengan jiwa. Kena dengan jiwa tapi protest by my parents lah. Saya macam aku bagi nama kau sedap-sedap pada lahir ni, kenapa kau gitu kan? So tapi dia adalah ada turunan, tapi nama tu yang membuatkan bila orang tengok tu orang terus macam catchy and terus nak get connected somehow. And bila jumpa dia orang heartbroken sikit lah. Macam aku ingat mu'alaf rupanya Melayu. Macam tu pula Tu something yang sangat bijak lah untuk adakan stage name untuk orang lebih tertarik nak minat nak bercakap dengan kita kan, betul? Jadi maksudnya kalau katakan tu stage name, apa nama sebenarnya? Okay. Adakah perlu dirahsiakan ataupun kita boleh share je? Nama sebenar saya Abdullah Hakim. Tapi ramai ada macam kadang-kadang tu bila dia dengan Kimi tu Abdullah Hakimi lah, macam-macam lah dia ada extension tu. Saya pun macam saya accept je lah. Tapi dekat IC tak ada alias lah. Tak ada alias, jangan risau. Takut ada alias. So basically my background I was an architect. So saya belajar architecture dan saya bekerja dengan Italian company. Kita fokus dalam hotel dan juga resort. So my specialization memang build hotel dengan resort lah. So daripada situ yang saya fokus dalam sebagai specialization, dan kita banyak buat hotel dekat Pantai Timur. I see. So daripada situ yang kita dapat like macam satu good vibes lah, sebab dia ada story tau. Kalau macam amongst architect, I can say that kita punya pride. Atau nama lain dia ego lah. Macam kita habis belajar je, okay, now aku kerja dengan siapa? Aku kerja dengan top 10 architect kat dunia. Aku kerja kat Singapore, aku kerja kat Dubai, aku kerja sekian.
And waktu tu yang jadi pisangnya kita tak kerja. So dekat architecture ni dia kira macam kalau orang kata lagi power company tu lagi up lah kita. Maksudnya macam Lagi tu. up lah lebih kurang gitu. Dia biasa by company dengan projek apa yang you buat and then size project. Sebab architect, bila you nak go for AR punya title, that kind of journey yang you akan bawa sebagai portfolio dan akan diaudit oleh Lembaga Arkitek Malaysia. Yang baru boleh mengatakan okay, you have very bahasa muda dia super power punya portfolio, dan baru you boleh ambil exam untuk AR title. Sebelum ni Kimi seorang arkitek. So macam mana Kimi boleh berubah untuk start bisnes? Macam mana semua tu bermula? Apa cerita dia? Okay. Okey, Semua tu kejap. Sebab kita dah terlalu ke bisnes. Sebab saya ni sangat curious, saya nak tahu Kimi Abdullah bukan Kimi Abdullah tadi. Betul Kimi Abdullah kan? Betul. Kimi Abdullah tadi, apa your background daripada family mana, asal mana, membesar macam mana? Memang daripada kecil passion nak jadi arkitek ke ataupun nak jadi bisnes ke, macam mana? Share sikit yang orang kata background background membesar lah kan. Okay. Saya duduk saya lahir di Shah Alam, and then saya menetap di Meru Kelang sebagai Meru Kampung Boy. Dekat Dekat mana tu? Awak orang Selangor. Boleh raya sekali lah. So by background memang saya surrounded by Javanese lah. So daripada kecil tu kira dah biasa jugalah cakap Jawa. Tapi Isong ngomong. Jangan bagi aku style. Cuma kita biasalah bila kita dah duduk dah makan lasagna, duduk ngoreng Itali kan. So kita terus lupakan Japanese. Balik kampung kita tercakap Itali pula. Okay. So daripada kecil memang saya membesar dekat kampung, and memang sebagai kampung boy lah. Saya bersekolah teknik, saya sekolah di Teknik Gombak. Iaitu kita ambil mechanical engineering sebab during that time saya ada satu passion, saya nak jadi pilot. So bila tengok dalam waktu tu dah kautim lah dengan cousin sebaya. Kita ambil sekolah teknik ni tengah baru develop lah during that time. So kita apply lah, rupanya sampai part semua cousin dapat offer teknik lain-lain. So saya pula dapat Gombak, yang ni dapat Sentul, yang ni dapat sepah lah. So bila saya dapat teknik Gombak, dia ada 3 offer je, electrical, mechanical, civil. So saya study apa benda yang relate dengan pilot. So bila saya buat deep study, mechanical tu rupanya dia ada satu ni namakan aviation engineer dalam mechanical punya part. So saya cakap okay lah, as long as related kepada plane, then I'll go for it. So daripada situ yang saya start membesar dengan liarnya. Dia first time keluar rumah kan, dia first time je keluar rumah. Kita faham sebab kita darah jauh. Orang kata bila expose tu memang pergi jauh. Lain. Okay, lepas tu macam mana? Okay. I can say that my father play the main roles lah dalam my life. Di mana kalau you besar dengan orang Jawa yang very strict, yang kategori commander lah, the very general punya type, and then bila kita dapat lari daripada camp tentera tu, kira macam kita habis culture shock lah. Bebas habis. So saya memang tak mengaku lah kalau declare culture shock. Sebab waktu tu lah yang the only thing I try to go waktu form 1, kita nak masuk high school Kelang tak lepas, jadi nak masuk tak lepas. So bila keluar tu memang totally freedom lah. So waktu tu kita tak pandai syukur-syukur, tapi kita alhamdulillah lah. So daripada situ yang saya banyak belajar macam mana untuk kenal dunia. Saya boleh kata itu. So habis teknik Gombak, saya belajar architecture, and then saya sebenarnya saya early stage tu saya didedahkan dengan cara corporate. So amongst kita punya consultant pun mostly memang foreigner. So all these British, Germany, and then Chinese Malaysia, Chinese China, Singaporean. So the environment tu is totally memang bahasa muda dia kau seorang je lah orang Melayu kat situ. So tapi that experience yang teach me a lot lah, I can say. Macam mana you nak lepaskan geram secara profesional, you nak bergaduh secara profesional, you nak maki secara profesional. So saya banyak belajar di situ. And this is during architecture punya time lah. Betul. Berapa lama Saya tak lama dalam architecture.
saya almost 3 years lah. Saya tak sampai, saya tak spend too much kat sana. And then daripada situ yang saya jumpa my new boss, nama dia Raymond Salvaraj. Tapi waktu tu saya balik tu sebab sebenarnya bukanlah nak tukar bidang kerja. Sebenarnya lebih kepada heartbroken. So dia biasalah, muka boleh jual, so awet ada. So Awet Itali. dia bukan awet tertali, awet buat hal dengan kita. Macam tu lah. So tapi it's a good point lah. I can say that kalau saya jumpa my ex tu hari ni, saya boleh katakan I would like to thanks lah for that situation. Sebab yang dia totally heartbroken tu, yang betul-betul balik tu, sebab I stay dekat Kuantan. So bila balik tu, Kuantan biasalah ada musim tengkujuh and so on, dengan jalan mendung, kita pun dalam kereta mendung, menangis-nangis kan. Balik-balik menangis, accident pula. Accident pula, kereta total loss. So jadi macam accident masa waktu heartbroken tu. masa heartbroken, penuh kereta kat belakang, penuh dengan barang yang tilam apa semua, kita baru nak pindah. So memang tragik lah waktu tu. So kalau ada mana-mana pengarah filem nak buat drama sebenarnya boleh lah. If you don't mind ni. Masa tu umur apa? Waktu tu I think about 20 lah, 21 lah, lebih kurang macam tu. Darah muda kan. Itulah, Alhamdulillah kita balik, and then waktu tu dah set dah, okay, aku stop kerja dengan Italian ni, aku nak berkabung lah 2 bulan dulu. Tapi Alhamdulillah lah, duit tak cukup. So bila dia tak cukup, kita pun macam, my father dia very strict. Dia kata, aku tak bela kau kat sini, kau nak kau cari makan kau sendiri. So waktu tu cari satu company yang di mana saya boleh buat kerja dengan sangat sibuk sampai saya lupa pasal X ni. Sibukkan diri lah. So Alhamdulillah saya jumpa dengan Raymond, and memang saya nak kata menyesal pun, kau dah niat macam tu. So just macam okay, tak apalah, layan je lah. Tapi memang sibuk gila lah, 7.30 pagi, 12 malam, every day for 2 years. For 2 years. 2 tahun lama tu. Tak balik rumah sampai malam, tak jumpa matahari. Tapi arkitek ni dia selalu keluar. Keluar meeting, tengok site. Dah macam sedih Sebab Yang saya Saya boleh relate lah. Dulu memang kita masa zaman-zaman muda, Mungkin lah ni orang Jawa punya relatable lah. Sebab kita bila sayang, kita sayang betul. Oi. Itu yang bila kalau orang kata kena nak kata kena dam aniaya lah. itu tidak lah kan. Tapi biasalah bercinta kan. So bila dah broken tu, orang kata memang sedih betul tu. Kita kira nak naik balik tu, orang kata macam, kalau budak-budak sekarang mungkin depressed lah kot kan. Tapi kita orang Jawa, anxiety, depressed, mental health. tapi kita orang Jawa, kecil-kecil kena lipas. Tak ada dah depression ni semua. Mungkin bukan kena dengan jiwa kita lah. Alhamdulillah lah kan, kita punya ni tak sangat macam tu. Kita dulu zaman lain, kita dulu zaman Aziz. So sedih je Jasnita kan. kita zaman Najwa Latif. Dia lain. Okey, lepas tu macam mana lepas orang kata architecture tu? So itulah macam tadi lepas architecture tu macam mana boleh mulanya bisnes ni, berkecimpung dalam dunia bisnes ni, apa cerita ni yang bila start bisnes tu? Alright. So I can say that business ni sebenarnya I love to earn money lah. So during waktu belajar lagi pun sebenarnya kita dia bukanlah nak cakap kita cari duit, tetapi I am so called like macam I'm very opportunist. I tengok kita tak ada that understanding, that fundamental. Cuma bila ada orang offer, kita grab. So I still remember waktu belajar architecture ni, studio saya ni atas studio fashion design. So fashion design, industrial design, and then architecture design, and then adalah blok tu memang designer lah. So bila kita nak naik ni, adalah seorang awek ni kata, you tolong kita punya model ni tak datang. Macam kenapa panggil aku kan? Waktu tu kita macam, uish, dia bukan model kan. So, macam waktu tu kita cubalah husnuzon kan. So, macam boleh je nak buat macam mana. Tak apa, you diri je pakai baju ni semua, and then my lecturer nak comment. Kita namakan critic session lah. So kita pakailah baju, diorang ambil gambar. So rupanya that session dia masuk dalam magazine UiTM, Dia masuk dalam dia jadi university punya papers.
So jadilah poster, flyers and so on. I was like macam, uish, ni automatic jadi famous ni. Ya tu. So daripada situ yang kita dapat satu call kata, oh, why don't you go for catwalk? So waktu tu macam, uish, catwalk macam ni tak apa, kita akan train you semua. Kita jadi macam kita rendah je. Kita buat je, so catwalk, buat catwalk. Sampailah kita dah dapat invitation pergi catwalk dekat shopping mall, dekat hotel, dekat public area lah. And Alhamdulillah, itu yang membuatkan jadi kantor besar. So tiba-tiba my late father, my father dia dah meninggal sebenarnya. So my late father waktu tu dia call, kau pergi sana nak belajar ke kau nak lara dunia kau? Kena marah. Aku was like macam, uish, macam mana boleh kantor ini? So I call my mom during that time. Dia kata, muka kau dekat front page berita harian. Oh, memang dulu So, dulu ini tahun bila ni? Kalau kita boleh cari ni cantik. itulah tu masalahnya orang dulu tengok surat khabar. Kalau dah depan-depan terpampang, kau pergi kedai runcit dah nampak muka ni. Ni anak Depan aku, dah nampak anak dah. aku ni. Memang kantor waktu tu. Sebab zaman tu dia memang zaman surat khabar lah kan. I think that was 2008 lebih kurang macam tu. I see. So 2008 and then my late father waktu tu dia perasan, and then the sound tu sebab dia kata apa tahu, kau jangan malukan aku nazir masjid, anak aku pula buat macam ni kerja lah kau. Oh, no wonder lah. Yang orang kata dekat-dekat masjid gitu lah. Late father was Yes. masjid lah. Yes. So maksudnya dia rasa malu kalau katakan mungkinlah perspektif dia waktu tu dia ingat macam Kimi malukan dia something macam tu lah sampai Yes. paper. Macam kau kawan dengan artis, dia bukan like macam it's not satu wavelength lah macam tu. So since kantor benda tu kita buat job yang sorok. So mana-mana offer kita dapat tu ada tak media yang public atau berita harian kan antara ini kita buat private event. Okay, private event saya join. So since then kita banyak melayan macam tu lah cari duit. Kalau 2008 tu UiTM mana tu? Saya belajar kat UTM. UTM KL. Tapi masuk majalah tadi UiTM ke UTM? Sebab yang tu the fashion is under UiTM. Tapi dekat UTM KL juga lah, Jalan Semarak. Dia apa ni dalam satu blok tu kita bercampur dalam banyak universiti. Kita Oh, combine itu kira UTM, macam hostel ke apa? Dia macam satu blok tu memang bangunan tu khas untuk designer saja. Oh, faham. Tapi lain-lain universiti ada kat situ. UPM semua adalah kat situ. Kira waktu tu dia macam satu community lah orang kata. Betul lah. Dia orang ambil macam Kimi punya gambar and then publish. Yes. Dia Dia macam nak, lepas pula dekat berita harian ni, paper tadi kan. yang berita harian tu waktu pergi shopping mall. Waktu go for public punya event tu yang kantor tu. Kat runway tu lah. Kat runway tu. Tu macam kita bangga dia waktu tu tangan dah shaking lah. Macam ini aku balik ni kena bantai ni. Dia dah goyang dah. So daripada situ yang saya nampak, oh benda ni boleh buat duit. So waktu tu kita dah nampak dah. Asal nampak awet ni cantik, mamat ni handsome je. Terus waktu tu kita tak ada business kan. Waktu tu macam nak buat duit tak? Nak buat side job tak? Jadi model. Diorang pula jadi macam, diorang pun macam saya juga culture shock. Oh boleh ni bang, boleh ni. Kita terus dapat all this talent. And then waktu tu sebab kita bila dapat modeling, kita tahu siapa designer, siapa business owner, fashion business and so on. Bahasa muda dia saya jual diorang dah. Okay, tak apa, Datin jangan risau, diorang boleh buat, saya akan ajar diorang catwalk. So waktu tu kita pula mengajar kan. So, tapi Alhamdulillah kita capable to deliver them. And then kita jual, kita dah start run event waktu tu. Tapi waktu tu tengah belajar lagi sebenarnya. Tapi saya dengar lah, saya ramai kawan arkitek juga. Yep. Study architecture ni memang busy. So macam mana waktu tu boleh bahagikan masa modeling dengan study? Sebab kawan-kawan saya semua memang tidur kat studio apa semua. Tak jumpa. Yes. Architecture kalau 4 hari tak tidur tu standard. Kalau you boleh tidur setiap hari then itu pelik pelik lah. lah. Itu pelik lah. So kita orang 3-4 hari tak tidur tu boleh katakan normal lah. Tapi jangan terkejut kalau macam duduk tepi jalan tunggu bas pun dah boleh berdengkur. Lebih memang deep sleep lah bahasa muda dia. Kalau dulu kita tahu tidur 6 saat, kita orang dah buat dulu. Tapi that virality tu tak ada waktu tu. So semua tidur kat walkway, macam tunggu bas, kita orang tidur. So memang sibuk. Cuma the way kita manage time tu adalah semua orang suka buat kerja last minute. Itu yang standard lah. Cuma the way last minute tu, saya nampak saya agak the level of
malas tu buatkan saya jadi kreatif. Orang mana nak malas buatkan memang dia simple, selalu kan? kreatif So the way Puji diri awak tak. Dia macam bangga. Malas bukan satu kebanggaan tau. Tapi malas ni dia buatkan otak kita fikir macam mana nak buat cara kerja satu betul. kerja tu Aku mudah. setuju. Saya terpaksa agree lah. And benda tu sebenarnya kalau ikutkan Bill Gates, Microsoft punya owner founder, dia pun akan hire orang-orang yang malas dalam company dia supaya dia boleh figure out how to simplify many things untuk deliver dengan cepat, tapi dia akan tukar, dia akan buat reverse engineering. Satu kajian dekat Universiti Israel, diorang buat macam ni tau. Dalam masa 7 hari, kebanyakan manusia dalam dunia ni akan buat hari ke-5, ke-6, ke-7. Tapi paling tinggi rate adalah 6 ke 7. Alright. So bila diorang faham that study, diorang cuba untuk terbalikkan diorang punya the way diorang project. Okay, assignment ni patut buat bila. Kalau diorang buat hari pertama tapi model rushing tu 6 ke 7, sebenarnya kita boleh produce lebih banyak outcome. Alright. So based on that study, waktu tu saya study lah, waktu architecture kita memang selalu buat due diligence. That method yang kita follow sebenarnya. So kalau aku buat step 1 sampai 10, you akan dapat final decision tu pada step 8, 9, 10 more or less macam tu. So macam mana aku dah skip sampai step 8. So the only thing yang you boleh buat adalah pressure. So I akan buat very last minute yang tinggal di mana you ada lagi 5 hours je nak submit. So waktu tu macam okay, 5 hours memang goyang gila lah waktu tu. Memang kelang kabut. Okay, kita buat macam ni je. So sebenarnya end up dia bahaya, tetapi end up you akan perasan the most important part dalam life, whatever lah that one is dalam pembelajaran lah. Kita tak perlu concern pasal progress atau proses. Yang kita nak deliver sebenarnya outcome. Betul. Yang kita nak outcome je. Betul. Cuma the situation you nak macam mana dengan keadaan je. You nak buat secara santai atau secara pressure atau secara last minute, bergantung lah. Tapi Mi, pernah tak macam orang kata ada satu momen atau 2 momen yang kata maksudnya dah kita dah buat tadi Mi cakap 5 jam sebelum kan. Buat dah 4 jam tak siap-siap. Ada banyak. Juga, Saya masih ingat lagi waktu saya macam architecture kita ada buat mock-up. Mock-up ni bangunan yang dalam small scale. The level kita punya last minute tu, you nak buat mock-up, you kena ada material. And you nak deliver within 5 hours, it's almost impossible. You kena lari pergi stationery pula kat bandar, patah balik, you nak kena cut, nak kena gam, nak tunggu gam kering, lepas tu nak hantar. Waktu tu, student biasalah ada yang merokok apa semua kan. Kan student kami yang merokok, dia akan susun kotak, dia akan bersepah lah at one side kan. Kita punya level pressure tu, aku nak buat pakai apa ni, barang tak ada. Nampak kotak rokok, ambil kotak rokok tu susun jadi bangunan. Submit terus. Tapi level, itulah kadang level tak ada otak tu macam tu juga. Kita nak hantar kat, lecturer ni orang tua, kita kena respect lah. Kita hantar tu bangunan rokok. So dia macam pelik. Awak ni kurang ajar lah hantar macam ni tadi kan. Kita fikir-fikir balik, puan, saya buat kerja. Tapi itulah puan, saya tak ada duit sebenarnya. Ada duit dah mak. Tak ada lain cerita dia. attitude tiket lah. Tapi sebenarnya kita macam, mampu aku ni kan. Dah lah, kau lambat buat kerja. Lepas tu kau kena tibai pula kan. Lepas tu mulalah buat muka drama. Puan, sebenarnya so dia terima, okay, design ni okay, saya suka. Tapi itulah, ni kali kalau awak nak hantar macam ni, at least awak spray lah sikit supaya tak nampak kotak rokok tu. Okay, this is good idea. So kita dapat buat last minute, jimat pun dia, design pun diterima. So waktu tu, that is the things lah yang biasa jadi. Okay, dah lepas arkitek tu terus masuk bisnes ke macam mana? How do you jump from 3 years tadi? You inform us. Macam mana tiba-tiba? Selain heartbroken tadi dulu lah. Kira start tu bisnes kat sini lah maksudnya. Ke dekat masih kat Kuantan dah berjinak-jinak berkecimpung dalam bisnes tu? I don't have any basic fundamental pasal bisnes. So saying that, waktu kita buat duit tu pun, kita bukan like macam business minded. Kita bukan fikir macam, aku tengah run business, tak. Kita just macam, seronok lah buat benda ni. Just buat. Sebab tu ada satu ayat, do what you love atau love what you do. So waktu tu kita macam, seronok lah buat benda ni. Seronok lah, layan lah benda ni semua. So sebab layan bukanlah sebab dapat duit, tetapi dia layan sebab you can see the outcome tu macam, you puas hati dengan macam, at least you earn something.
Tapi earn tu sebenarnya saya tak tengok pun, sebab bila saya dah dalam bisnes sekarang ni, saya kira balik dulu saya pernah buat satu bisnes. And I can say that dinamakan business acumen. Nanti you guys boleh Google apakah itu business acumen. Business acumen tu dah ada waktu saya belajar, which is saya deal dengan satu Chinese toke ni lah. Waktu tu dekat Kuantan. And dia dulu kita ada like CC apa, cyber cafe kan? Okay, cyber cafe. VCC tengok uncle ni ada CC and ada printing punya equipment. Tapi dia tak properly buatlah printing punya part. And whoever nak print, dia akan lari ke KL untuk print walaupun balik hari daripada Kuantan ke KL. So waktu tu I macam, kalau aku collect design artwork daripada semua SEM 1 sampai SEM 6, kita bawa ke KL balik hari, kita dah buat duit. Plus sebenarnya lagi untung. So I fikir macam, kalau kita pergi KL, pergi subuh, balik maghrib, penat juga nak layan esok hari semua kan. So pergi deal dengan uncle ni, uncle, is this machine function? Okay, function tapi kita tak ada klien. Tak apa uncle, no worries. Saya carikan klien. Berapa you punya market price? So waktu tu deal lah. Itu dah orang kata terlintas lah masa tu. Waktu tu bukanlah nak cakap dalam business punya side, tetapi macam dia secara spontaneously, I ternampak harga dia tu. Macam harga dia macam gila, 3 kali ganda pada harga KL. So waktu tu kena macam tanya lu uncle, nak tak kita deal macam ni. So rupanya that is what we call negotiation. So bila pasal harga dengan ni, and itu dinamakan sebenarnya market understanding. So bila tanya dia, okay uncle, you tahu tak harga you kat sini dengan harga dekat bandar, harga dengan lagi satu kompetitor you almost similar, beza RM10 ke RM15. Tapi you tahu tak market dekat KL berapa harga? Saya tak tahu ni semua. So waktu tu sebenarnya secara indirectly saya dah buat due diligence. Dalam business kita ada buat market study, kita ada buat like macam market traction and so on. So sekarang ni baru kita faham lah. Dulu kita tak faham, kita main redah je. So bila kita dah nego apa semua, and I collect almost dekat 12 campus dekat Bandar Kuantan saja yang dalam bidang design untuk print size A1. And during that collection, sebenarnya kita ada 3 trip. And you bayangkan satu trip I can deliver about 8,500 ke 8,900. Harga valuation RM. So kita ada 3 trip. You bayangkan 8,500 kali dengan 3, and that is my sales untuk setiap SEM. So 8,000 lebih tu you darabkanlah dengan 12 campus. So sebenarnya I make money a lot. Cuma kita tak tahu. Kita macam best. Okay, aku nak open table, nak makan apa semua. Tapi masa zaman-zaman tu tak ke rasa yang macam, for me lah, I think with inflation apa benda semua sekarang ni kan, kalau ikutkan 8,000 lebih tu, duit datang banyak tu. Betul. Tak terkejut. I mean on that age, tak terkejut ke kita dalam figure yang besar macam tu? Again, sebab dulu buat sebab enjoy, sebab suka benda tu. So dapat duit tu pun, kita in fact kita buat bisnes sekarang, duit banyak masuk, tapi whatever left dekat dalam bank account. So sama juga situasi tu. Cuma sebab basicnya adalah kita tak alert yang duit tu masuk. So bila dah after 15 years, bila kita track record balik kan, banyak juga duit aku dapat, tapi mana duit tu? Tapi kita pun tak tahu hilang ke mana. Kita pun memang enjoy menjang kan. So tapi kalau I have those mindset during that time, mungkin kita boleh kata, okay, maybe kita boleh scale. Uncle, I beli share syarikat you. Kalau ada debt fundamental lah. Atau kalau nak silang uncle tu, kita beli mesin baru sendiri kan. So, tapi kita tak ada mindset tu. Sebab uncle tu pun happy. Jenis apa tau? Jangan panggil I uncle. Kita sekarang kau team, friend. Partners lah kiranya. Partners lah. Panggil I punya nama saja. Level macam tu. Tapi dia punya cakap pun, uncle tu pun dah very old guy lah. Gigi pun dah tak ada depan. Tapi alhamdulillah, I think last year, hujung tahun lepas, dia tiba-tiba dia WhatsApp I. Hey Kimi, how are you? Long time no see. Saya cakap, hidup lagi orang tu ni. So, itulah kita memang nak kena jumpa lah. Sebab from there yang saya banyak belajar macam mana nak deal dengan manusia. Padahal kita tak perasan sebenarnya. Kalau ikut sekarang, orang cakap susahlah nak deal dengan Cina, susahlah nak deal dengan level senior, yang tycoon. Tapi kita fikir balik, dulu okey je aku deal kan. Tapi in fact sekarang pun kadang saya rasa macam susahnya nak deal dengan mamat ni. Tapi macam mana dulu boleh. So those things sebenarnya yang banyak saya belajar waktu saya keluar daripada Italian company.
saya bekerja dengan Raymond Selvaraj. Saya kat situ saya banyak belajar pasal business acumen. Raymond is dia macam my father lah. My father ni very strict. So Raymond very strict. Jenis yang kalau dia datang site, dia buka pintu je, dia terus kutip skru pertama, paku, Cari skru, salah. paku. Dia cari dia secara negatively dia cari salah lah. Tapi sebenarnya dia tengah cari point. I think lah macam aku boleh tolak ni gaji ni semua. Tapi sebenarnya saya rasa kita take it positif lah. Saya tak rasa dia cari salah. So we take it positif. Mungkin dia nak bantu kita untuk lebih teliti, lebih jelas dengan apa yang kita buat. Yup. Tak, tapi sebenarnya nak cek salah je. Okay. Sebenarnya cek salah je. Tapi betul, dia asbab benda tu yang membuatkan orang takut dengan dia. And asbab benda tu juga yang membuatkan kita terpaksa disiplin. Right? So kadang-kadang kita takut bila bos datang, bukan datang salah, datang office ke semua orang macam tiba keras, saya nak tekan button pun ada tak orang check. So kita akan rasa macam tu automatically. That environment lah. Padahal sebenarnya bos tu okey je. Dia tak ada isu pun. Cuma dalam banyak-banyak bos, dia memang akan ada perangai macam tu sebab kenapa? They has been developed by better boss. So cuma orang tak nampak, orang anggap benda tu macam remeh lah. Orang anggap benda tu macam complicated ni kau ni kan. Macam kau ni audisi sangat kan. So dia Balik. Kereta. Aku dengan Iman. Oh ya. So benda-benda itu yang membuatkan dia jadi bos. Sebab sebenarnya dia melihat in different perspective. I selalu cakap dengan dalam my program, dengan my staff and so on. Kita ada 4 jenis perspektif. Perspektif pertama adalah dari segi worm view. Worm view ni kita melihat dari sudut bawah. Yang sebut cacing lah. So kita akan nampak benda yang this is impossible, this is negative, and whatever happen is reactive. You akan response bad lah, I can say. So bila you tengok pada worm view, you akan nampak semuanya tu impossible. Semua susah lah. Semua susah. Mana aku boleh terbang? Aku dah design untuk darurat dalam tanah. So macam tu baik jadi mayat. So macam cacing. So susah untuk kita nak develop orang yang ada worm view. Most of the time worm view ni memang kalau saya jumpa, saya takkan develop. Saya macam saya faham keadaan tu. And apa yang dia perlukan adalah empathy. So that is the things yang I akan do translation dengan you. I just give you empathy. No more money, no more value and so on. So sebab kenapa I nak jimatkan masa supaya kita tak ada future so-called misunderstanding and so on lah. And then view kedua adalah human view. Human view is actually macam mana berlaku pada this tauke printing, nama dia Sunny. This uncle Chinese guy tadi. Yes, dia uncle tu. So Sunny, kita bercakap dengan bahasa dia. Uncle, waktu tu don't call me uncle lah, call me Sunny. Kita dah kau team, kita buat business sama-sama. Okay Sunny, you nak duit, tetapi you lack of market relationship. So if I do better than yesterday, what should I get? So dalam any negotiation, dia ada satu perkataan yang that is the master closer lah. What is it in for me? Alright? That Sunny, dia terlampau baik yang sampai dia macam rely on me. Faham tak? Macam tak apa Kimi, you can decide and so on. No, this is not fair for you. Sebab I win many things and I believe whatever wins that I earn today, you akan automatically getting the portion lah sebab you own the business. Cuma I'm talking about future. Lepas tu dia macam bila dia faham benda tu, dia kata I have nothing to offer to you. I pun dah tua, I pun tunggu masa saja mau mati. So I pun macam okay, so kita tahu kita tak dapat something daripada dia. So apa yang I fikir adalah okay, we need to hold this relationship. I cakap dia, Sunny, please, I'm moving out. I dah berhenti kerja Itali tu, I'm moving out. Sebab tu I tanya you. So please maintain this relationship and please contact me every year. And every year sebenarnya kita exchange kuih raya. So raya Cina kita bagi kuih raya, raya Aidilfitri pun dia bagi kita kuih raya. So dia masih ingat dia suka ni tart blueberry. Okay. So kat situ memang kita akan selalu reminding each other lah. And that human view yang membuatkan kita faham
dengan kita bercakap bahasa orang tu. Faham tak? Sebab kadang-kadang kita selalu jadi miscommunication atau misunderstanding sebab kita nak cerita apa yang kita nak cakap. Kita tak cerita atas apa yang orang nak dengar. Betul. So dalam marketing, that is human view yang kita kena deliver. Jangan cerita apa yang you ada, cerita apa yang orang nak dengar. Jangan cerita diskaun apa yang you boleh bagi, produk you quality macam mana. No, dia nak apa sebenarnya klien tu. You kena cerita bahasa dia. Kalau dalam bisnes, orang macam kadang nak belajar bisnes dengan saya, saya selalu cakap, jangan jual barang yang you nak jual. Jual barang yang orang nak beli. Sebab kadang-kadang you akan shock sendiri. That is human view. If you understand this perspective, then you akan nampak, oh rupanya aku bercakap bahasa Gorgon. So itu yang buatkan kita, kenapa orang tak faham aku Sebab no, kau yang tak faham orang. Right? So that is human view. Bird view adalah you duduk dalam satu angle, you akan tahu you ada satu ni tau. Forward thinking mindset. Kalau aku buat benda ni sekarang atau aku cakap benda ni sekarang, what will be happen in next 3 steps atau next 3 days. So you dah ada that forward thinking mindset. So you akan nampak kat sini, oh okay, kalau I buat benda ni, kat mana yang akan defect, mana yang akan pro, kat mana ada cons. So you akan nampak benda tu. Itu yang membuatkan you senang nak fly high. So bila dalam business acumen, Raymond selalu ajar benda ni. Dia kata, Kimi, mana you punya otak? Mana you punya otak? Selalu dia kata tu. Raymond ni dia ganas dan garang lah. So dia tak ada nak, sorry kalau Raymond dengar, minta maaf but this is the truth about you So Raymond dia, kalau kita mencarut tu memang standard lah kat office. Memang setiap pagi tu memang dah kena F, dah kena B, dah kena macam dah kena S. So datang pula partner Chinese dia, oh you ni kan. So fikir-fikir balik kan, pressure kerja sini, tapi kau nak kerja sini, dan kerja je lah. Kau nak apa sebenarnya? I keep asking myself, kau nak apa sebenarnya? Jenis yang the level I nak tegur Raymond yang kadang-kadang dia terlampau garang, terlampau ganas and so on. I believe dia akan datang ke my desktop my PC, and then dia akan tengok okay, drawing ni macam mana, paperwork macam mana and so on. I sengaja waktu tu download motivation quotes and I letak sebagai wallpaper. So sebelum I buka tu macam, Raymond you nak apa tadi? Dia macam bagi dia tengok dulu. Dia macam, budak ni tengah pilih aku ni kan. Halus lah tu. Halus lah. And I will make sure every time dia datang dekat meja I akan tukar wallpaper tu. Kalau satu hari dia datang 5 kali, 8 kali, 8 kali kita tukar. So sebab kita macam bahasa muda kita nak menganjing dia. So kita tukar wallpaper tu, but by that design, saya automatically jadi motivated sebab sebenarnya nak menganjing orang je. Tapi sebenarnya termakan diri sendiri. So bila jadi motivated macam tu, then I can see that okay, this is what you need to light up your passion every day. So that business acumen yang basically I banyak belajar dengan Raymond yang okay, kau nak buat decision kena macam ni, kau nak kau kena fikir the consequences, kau kena banyak itu lebih kepada bird view. Raymond memang dia ke arah benda tu. The last view sebenarnya POV point of view adalah perspective view. Di mana you nak buat sesuatu ni, you dah tahu dah apa akan jadi 3-4 step ke depan. And then apa kebaikan bakal dapat, apa keburukan bakal dapat. Apa yang manusia akan menyampah, akan iri hati, akan benci kau, dan apa yang Allah suka. So that perspective yang membuatkan you tahu you kena bergerak. And you bergerak, you dah get ready apa yang incoming ni. That POV, perspektif ni yang jarang orang apply. And kalau dia tahu pun maklumat ni, dia tak bergerak. Sebab kenapa? Dia dah start overthinking, overworried. So you tak boleh overthinking, overworried. You kena overdo. So itu yang what makes you very successful adalah you overdo. And secara consciously you aware, ini kebaikan aku dapat, ini keburukan aku dapat, ini yang orang akan iri hati, benci, sihir and so on. You dah aware. But still, walaupun dengan semua benda ni, dia masih buat. Still moving forward. Keep moving forward lah. Ya, Yes. betul. Itu tagline kita tu. Oh ya? Keep moving forward. Okay, by the way, saya sangat curious dengan benda ni. Okay, saya ada satu soalan. Adakah setiap view tu, tadi kita ada worm view, human view and then bird view. And let's just say the perspective view is in the middle dan di atas. Adakah setiap view ni buruk ataupun tak? Itu soalan nombor 1. Nombor 2, adakah point of view ni sendiri dia akan berubah mengikut level kita?
Maksudnya bila kita sendiri akan ada masa wrong view. We complain a lot of things. And then kita cakap tak boleh itulah ini, and then bila kita dah buat, dah dapat, kita jadi human view. Time tu saya percaya mesti dah naik pangkat dan sebagainya kan. Faham. Dan mungkin kita akan ni. So macam mana? Okay. Yang pertama tadi tu, you akan, how to say, sebab tu dia ada satu benda yang dinamakan mastery yourself. So you kena tahu, you nak jadi, you macam main chess, you nak jadi kuda ni, apa function kuda? So you kena faham dulu the purpose. So bila you faham the purpose, you akan tahu, okay, aku akan jadi macam ni tapi effect you jadi macam ni. You kena jadi soldier, you kena jadi queen, you kena jadi king. Bila you faham that concept, and then you akan try to, mastery yourself supaya, okay, aku buat benda ni dan aku tahu tak boleh sustain, and aku tahu kat mana yang akan jadi the next worst case scenario. And untuk answer the keadaan tu tadi tu, semua orang akan penat. Manusia akan penat, manusia akan sakit, manusia akan mati, manusia akan very fragile. Alright? Sebab tu you punya circle is very important. Alright? Ramai orang kena macam circle, aku ada circle usahawan sekian-sekian. That is actually you ada atmosphere. Circle ni adalah someone yang boleh direct, bro, kau apa buang masa pagi ni? Atmosphere dengan circle is two different thing. Yes, atmosphere ni you duduk within them. Alright? You akan terimpak kalau you rasa nak impak. Kalau you rasa macam, aku tengok Mamat ni macam, aku sukalah gaya dia. Tapi you lupa ada Mamat kat belakang. Faham tak? Circle ni yang you tengok depan, belakang sound you. Faham tak? You tengok kiri, kanan sound you. Alright? Tapi siapa yang berani nak sound you dan siapa yang you allow untuk orang sound you. Kita, emotional kita fragile. Macam apa hal kau ni nak sound aku? Padahal best friend tu. Kita pun still sentap. Sebab kenapa? At that moment kita punya emotion tengah tak stable. Sebab tu circle, dia very close circle yang orang kata adalah golden circle lah, close circle lah and so on. Someone yang boleh sound you, yang you tak terasa hati. Tapi you impacted sebab dia sound. Siapa yang boleh sound benda tu? So which is tak ramai orang. Betul. And persoalan dia adalah orang tu berapa rapat dengan dia. So masuk rapat ni, dia bukanlah macam, aku ada kawan aku seorang ni kat Venezuela ni, dia boleh sound aku. No, yang every morning you akan duduk sama. Jauh ke? Every morning dapat call. Oi. So that thing yang membuatkan, bila you ada that close group, then you close circle, then kat situ yang membuatkan, okay, apa problem aku hari ni Yang tiba-tiba datang ni belum salam begini, apa problem aku hari ni? So dia dah boleh macam, dia bukanlah cakap narcissistic atau skepticism. Dia macam, aku tak tahu apa yang kau belum buat. Faham tak? Kadang-kadang dia macam jadi satu, kalau saya tak namakan dia golden circle lah, saya akan panggil dia think tanker. Apa itu? Think tanker. Think tanker. Think tank. Alright, think tank ni, in fact, think tank ni dia punya important. Dulu Presiden Indonesia Prabowo, bukan Prabowo, saya lupa yang sebelum ni, Pak Jokowi. Jokowi. Pak Jokowi, level waktu dia naik, dia ada 10 yang think tanker belakang dia yang akan, okay, now you guys ding dong belakang I. Maksudnya korang akan bergaduh, debate macam mana nak develop country ni. And Tun M pun ada think tanker dia. And zaman Tun M pun ada think tanker dia. Alright, and I've been allocate untuk duduk dalam kategori SG4. SG4 ni adalah satu persatuan atau satu gagasan di mana kita nak develop negeri-negeri miskin kat Malaysia. Ada 4 negeri. And I've been invited untuk develop entrepreneur diorang. And kita dalam group think tanker, this think tanker ni yang memang masuk je memang tak ada nak cakap elok. Cakap apa lahanan kau buat ni semua. Kau ni lembab lepas lah, memang cakap tak ada lah. nak elok-elok lah. Tapi at the end, dia memang okay, good job bro. This is what we expect from you. So the output is there. Whatever it is yang discuss tu, bahasa ke apa ke, haram je lah macam tu lah. Yes, tiba je. And dalam tu pun ada menteri, dalam tu ada orang ulama, dalam tu juga ada entrepreneur, dalam tu juga ada executor. Dengan ulama Macam tu. Lain tu. dia yes, in fact sebenarnya kita memang ada satu WhatsApp group yang memang ini, kalau orang cakap Freemason tu, kita memang ada satu WhatsApp group yang behind the scene think tanker macam mana nak develop
kekayaan kat dunia ni. Macam mana nak develop satu community ni. Kita ada think tanker tu yang membuatkan, weh apa benda kau lambat sangat buat kerja ni. Kalau kau tak boleh buat, kau belah. Kau jangan buat masa orang lain. We don't have much time untuk discuss benda yang sama. Diorang sound very straightforward but very practical. Membina. So that is think tanker. Siapa think tanker you? So that think tanker yang membuatkan you sustain you punya perspektif. Paling teruk pun you jatuh kepada bird view. But I can say you akan jatuh kepada human view kalau you alone. Sebab tu dalam hadis pun dah cakap Allah sangat suka orang yang boleh menahan nafsu dia walaupun dia keseorangan. Alright, so maksudnya bila you seorang je dah ada setan dah macam-macam bisik lah. Ni lagi kita nak puasa kan, tak ada siapa rumah. Maggi tu baru beli last week. Faham tak? Tom Yum pula. Udang ada dapat. Udang pula dia. Bukan. Macam selalu. So jangan duduk seorang. You duduk seorang you fragile. In fact kadang-kadang being busy ni super important supaya you tak ada masa nak terfikir aku ada extra time, which is aku boleh relax sikit. Sebab tu dulu saya termakan time freedom. Those word aku nak ada money freedom, aku nak ada time freedom. Nonsense. Oh, really? Jangan termakan dengan time freedom. Seriously. Sebab dalam dunia macam ni tau, dia ada 3 P. You akan dapat, you kena gain power, you kena gain people, you kena gain penny. Penny ni duit lah. Okay. You nak gain salah satu, I nak gain penny, you kena ada power, you kena ada people. Alright. Penny ni last lah maksudnya. Penny nak tu gain penny yang you nak, dia akan berubah-ubah. You nak duit, you kena ada power, kena ada people. You nak ada power, you kena ada duit, you kena ada people. You nak people, you kena ada power, kena ada duit. Dia triangle ni. Faham. Alright. So those thing yang membuatkan sebenarnya kalau you nak reflect kepada life you tak akan ada masa. And sebab tu kalau you jumpa kebanyakan orang kaya, dia akan macam time freedom, bullshit gila. Dia akan cakap simple je. So we don't have time freedom here. We manage our time. That's it. You jumpa mana-mana orang kaya, jangan dululah I selalu cakap, I'm looking for time freedom. Kena maki terus. Kau berapa umur kau? Kau dah kaya mana? Account bank buka sekarang. Jadi macam tu. So Sakit tu kalau Janganlah. Nanti dululah. So time freedom ni jangan ada, sebab bila kita ada those mindset, ini aku nak dalam bisnes aku ni, aku boleh adjust ambil anak sendiri, aku boleh adjust cuti Sabtu Ahad, aku boleh like macam balik kampung anytime. And you got the time. Cuma buka bank account ada berapa? Betul. Right? Betul. So itu yang membuatkan those time freedom adalah satu bit yang makan diri. Contoh pernah dengar tak OnlyFans? Pernah dengar. Pernah dengar. Lain. Cuba explain bang jap kat kita orang tak pernah dengar OnlyFans tu apa? Sekarang ni kan kita banyak AI, so banyak website. So kalau kita tengok dekat website pun banyak yang tunjuk apa website-website yang tengah naik. Macam tu. Nanti cover up dia. Serius, dia terus serius. Lain. Takut balik. Bang cakap apa tadi bang? Okay. Kat rumah jangan marah. Okay. How serious negara China tentang OnlyFans ni sampai dia ban, totally ban. Sebab kenapa? Rakyat dia benda tu lah lah. Tapi the most important part bukanlah rakyat, orang wanita yang buang maruah dalam tu. Rakyat lelaki dia yang banyak buang masa nak tengok wanita dalam tu. Alright, so basically dia akan hilang dua-dua. Bukan hilang wanita saja. Dia akan hilang masa lelaki yang sepatutnya dia bangunkan negara tu. Alright. Those thing yang membuatkan bila you faham apa about time, semua orang cakap lah time is money and so on kan. So macam what is your understanding about time is money? Bila you tanya Robert Kiyosaki, what is wealth? Apakah itu kekayaan? So kekayaan adalah bahasa mudah dia, berapa banyak cash reserve dalam account you, berapa lama pula duit tu bertahan. Betul. Dan kekayaan you ada sebenarnya time frame. Dia bukan tak ada time frame, dia ada time frame. Cuma berapa lama you kena figure out. And benda tu happen to me waktu COVID. And bila kita tengok, kekayaan aku sebenarnya 3 bulan je. Cash reserve lah. Cash reserve. Alright. So kat situ yang membuatkan kalau you ada mindset the time freedom, come back balik, cuba tengok time freedom is equal wealth. Berapa banyak wealth yang you ada kalau you nak consider you dah ada time freedom. So
I mean, kalau macam sekarang, kalau saya dengar perkataan time freedom tu, saya akan cakap, buka jap Maybank apps. Itu je saya nak tengok. Dan kita akan calculate. Tapi ada satu soalan. Kalau macam selalu kita dengar kan, kalau mungkin kita baru first time mendengar pasal time freedom tu, it's a benda yang tak sepatutnya kan. Tapi apa dia relate dengan flexibility kat situ? Okay. Okay. Semua orang ada berapa jam sehari? 24 jam. 24 24 jam. jam. Ada berapa window dalam 24 jam? Berapa window? Yes. Ada berapa breakdown dalam 3 jam? 3 window lah, 3 sesi. 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam bekerja. I mean, yang makan gaji dan business owner tetap 8 jam bekerja. Sebab that is basic. 8 jam lagi adalah you tidur. 8 jam lagi tu kategori lain-lain. Iaitulah kita solat, pergi tandas, main WhatsApp, main TikTok, driving, jam and so on. Problem dia adalah, kenapa semua orang ada 24 jam tetapi Nelson Mandela boleh very produktif yang dia bangunkan Afrika. Alright, Bill Gates boleh bangunkan dunia. Elon Musk boleh bangunkan Mars. Semua orang ada 24 jam. Betul. Cuma macam mana you utilize you punya 24 jam. Alright. Ada orang dia tidur hanya 6 jam and kadang-kadang ada tidur 5 jam. And then funny thing, kadang-kadang orang cakap, oh saya solat and so on. Solat baru consume 1 jam setengah. Kalau you kira betul-betul yang kategori apa tahu, you kategori alim lah. Alright, baru 1 jam setengah. Semua jauh lah, panjang lah. Sujud 3 hari. Itu lama sangat tu kan. Terus ke syurga. Kan, tak bangun tu. So, paling tidak pun sejam setengah. So, ke mana hilangnya lain-lain? Ada orang dia consume untuk pergi training, ada orang pergi buat 2 kerja, 3 kerja and so on. Cuma macam mana orang-orang kaya ni, dia orang manage dia punya time dalam 24 jam adalah, dia start to leverage. Alright? Aku tahu banyak benda, tapi kalau aku buat semua benda, 24 jam tak cukup. Alright? Dulu waktu saya mula buat bisnes, saya ada satu mindset apa tahu? Kalau 24 jam ni memang tak cukup, jangan cerita tidur dengan aku. Nak mati nanti pun boleh tidur. Saya jenis level strict tu dengan staff. Kau nak tidur, mati nanti boleh tidur. Kerja je lah. Aku tak bayar, aku bayar kot. So, tapi saya okey lah. Tapi orang yang sekeliling saya tak cakap dalam human view. Alright? Saya terlampau bird view. Okay, so bila jadi macam tu, dia akan susah you nak bina you punya empire sebab you perlukan people. And that is when leveraging happens. You cannot leverage kalau you tak ada people. Alright, so orang kaya ni tugas dia adalah bukan buat technical job. Tugas dia adalah to lead the outcome, bukan lead the team. Lead the team adalah kerja manager, kerja HOD. Kerja dia adalah lead outcome. Maksudnya whatever yang you buat tu, dia come back tak kepada vision utama syarikat. Oh, ini almost there tetapi you missing about 3-4 steps. So macam ni nak recovery for 3-4 steps. So that business owner yang dia manage time dia pertama adalah by leveraging. Having bukanlah nak cakap employee, saya tak suka cakap ada staff atau employee. Saya lebih suka cakap you ada player atau talent. Alright? Talent adalah someone yang very specialized dalam bidang dia. Contohlah dalam bidang content, dia sangat power dalam content. Tapi that specialization saja dia power. Benda lain tak boleh. Alright? Kalau dia cuba ambil bidang lain, dia terus tak jadi specialist. Dia jadi generalist. Okay? Berapa ramai specialist yang ada dalam syarikat dia? That is specialist. Player pula someone yang control the specialist. Alright, sebab dia lah decision maker, dia lah problem solver, yang datang lambat satu hal, yang nak buat kerja ni sangkut, yang tak ada budget. This is player. Player yang play the roles. Alright, tugas you adalah control player. Alright, sebab tu you ada banyak masa, you tak go sampai dia punya result, progress and so on. You tak jumpa specialist, you hanya jumpa player. Okay, player, morning meeting dengan evening meeting. 30 minutes. So, apa yang kita nak buat, apa yang you guys dah capai. It's very simple. Selebihnya daripada tu, you buat networking, you pergi upgrading, you pergi like macam you nak sambung tablik ke, so on lah. But that means dia punya game so it's very different lah compared to player dengan Yes. So, Kimi. Kalau Kimi cakap tadi, dalam satu hari ada 3 fasa lah. Dan sesi. 3 sesi. Tapi dalam bisnes pun, saya percaya ramai orang lah. Dia yang walaupun dia dah berjaya, dia ada 3 fasa juga. 3 sesi dia lah. Fasa kejatuhan, fasa turn around dia dan juga fasa dia naik balik. Fasa di atas. So kat sini saya nak tanya, macam bila first time Kimi rasa yang macam aku silap langkah ni? Apa keputusan aku buat ni silap ni? Faham? Okay.
come back, I was an architect. So mana ada salah. Right? Dia punya pride tu lah. Dia punya pride tu. Tak ada Right. salah. Mana ada tu. salah. Saya potong je. Saya quantity surveyor. Jadi saya memang bergaduh je dengan arkitek. Arkitek ni memang bergaduh je gitu. Arkitek ni tak pernah salah. Aduh. Dia memang apa musuh legasi dia. QS, engineer, tu semua memang musuh legasi. Sebab aku nak macam ni juga. Pandai-pandai lah kau buat. Kalau kau tak boleh buat, maksudnya kau tak power. Arkitek punya level tu. Tapi sebabkan benda tu bangunan pelik-pelik wujud. Betul. Alright? And sebabkan benda tu someone being pressure untuk buat yang lagi better. Alright? So, tapi kita keep argue lah pasal benda tu sebab kenapa? Sebab macam aku specialize dalam bidang aku. Kenapa kau nak tunjuk kau power pula? Aku pun power. So, sebenarnya it's a supply chain. Right? You power. Problem kita tak connected. So, bila tak connected, benda tu you dapat outcome tapi small outcome lah. But when you connected, you are able untuk dapat big outcome. Alright? So, kat sini yang membuatkan soalan tu adalah macam mana turun, naik apa semua tu. Bila saya first buat business, kita pula macam, okay, I know what I do and then kita boleh buat something bigger and kita strike lah. And bila kita jatuh, kat mana supply system dia? Kat mana dia punya supply chain? Kat mana all this connection and so on? Tak ada. And kita pun terjatuh sorok lah dan diam. Malu ni kalau orang tahu aku jatuh ni. Pride is still there. But then bila kita fikir balik, okay, kita boleh, dulu I jatuh, I lost 1.2 million. Waktu tu umur 23 tahun. So 3 years old. Yes. 1.2 banyak. Penjam sikit. Okay. So bila jatuh tu macam memang tertongging ambiar macam benda ni semua kan. So macam dia tak ada rasa menyesal tapi dia rasa macam you cari pasal macam siapa punya problem ni apa jadi, macam mana boleh jadi. You keep questioning tapi you tak pernah question yourself. Alright, you keep macam you very skepticism lah, so very narcissistic and so on. So I fikir balik macam no, stop this nonsense. What can you do now? Alright, so waktu tu they still blame people tapi okay, what you can do after this, what can you do better. And kita betulkan balik the system and so on, and alhamdulillah within 1 year kita achieve balik kita punya 1.3 million, and then kita naik drop balik, kita jatuh balik almost 1.5 million. Lepas tu waktu tu macam I teruduk tau, apa hal jadi lagi macam ni. So salah siapa, macam mana boleh jadi macam ni? No, jadi macam dia macam overthinking. Lepas tu waktu tu I fikir apa tau, no, kalau kau pernah naik few millions, kau pernah jatuh millions, kau pernah naik balik millions. Bro, jangan sembang lah. Ni kali kedua takkan kau tak boleh naik balik. Betul. So I put that motivation there. So kita naik balik apa semua, and alhamdulillah waktu COVID kita lost about 1.8 million. So waktu tu dia try lah to self talk kan, macam tengok mirror macam self talk, dah macam tak boleh bangkit lah macam. Waktu tu rupanya baru I faham the problem bukan lagi pada motivation, the problem adalah pada inner strength. So waktu tu kita macam like I have a few, in fact sebenarnya dalam my circle ada someone yang I akan selalu minta tolong. I don't declare sebagai think tanker sebab I nak dia sebagai think tanker tapi people are not allowed. Sebab kenapa? What can you value me? Dia negotiation punya master answer lah. What is it in for me? Itu yang saya tak boleh bagi. So I nak dia tapi kadang-kadang kita tak tahu nak offer apa kat dia. But I cakap dia, Tuan, if I need something, can you help me? Can you support me? So waktu tu, okay. Then should have some transaction lah. Apa yang you boleh bagi balik value lain. So kita exchange value. Bukanlah transaction in terms of money. Transaction in terms of value. So waktu tu, dia punya keadaan simple je. Waktu tu my office dekat Setia Alam. Kita tengah start ni COVID apa semua. Waktu tu I ada dekat 8 business yang dah sustain. So masukkan dia ke office, saya bawa pergi office. Waktu tu ingat lagi Roblox, kita seluduk dia masuk office. And I cakap dengan dia, okay, this is my problem now. Kimi, kalau kau tanya aku problem ni, jawapan dia ada kat kau. Kau yang kena jawab, bukan aku. No. What is the point? I bring you susah-susah masuk sini tapi you cakap simple answer macam tu. Dia kata, kalau kau nak dengar jawapan aku, shut down, hold, shut down, jual, shut down. That's my answer. Sebagai professional business mentor yang lead multi-million punya business. That's my answer lah. Kau boleh buat?
terduduk waktu tu macam, "Uish, gila Mamat ni kan." Macam tapi fikir balik, kau yang minta jawapan. Dia bagi jawapan. Sebab tu Kimi, the better answer is from you. You yang buat, kau tanggungjawab. Bahasa mudah dia, kau dah terlanjur kan, kau tanggungjawab lah. Benda tu. So sebab kalau kau dengar jawapan aku in different scale, different perspective. Kalau aku boleh je execute, tak ada masalah. Tapi kau tak boleh tak execute. And I took 2 months to consider that. Alhamdulillah, within 2 months tu I dah lost about 150,000 untuk bayar overhead saja. And sampai tak ada duit, waktu tu kita execute, shutdown, hold, shutdown, jual, shutdown. Ada positif 1,500 sebab kita ada property. Uish. Waktu tu terduduk tau. Waktu tu I terus teringat ayat Raymond. Kimi, you ni bodoh bangang tau. Dia punya selalu ayat macam tu. Macam Dia kata, kalau you first time buat salah, that's what we call mistake. You unaware about it. But then you buat mistake yang sama, Kimi, you dah level bodoh. Faham tak? Dia punya kolah-kolah tu pekat, ni bodoh betul lah. Faham tak? Tu macam kita dengar macam, bila aku boleh cedok kau. So, level bodoh ni sebab you buat kesalahan yang sama. But Kimi, most of the time you ni bodoh bangang sangat tau. Dah kita tekan Tekan lagi. You dah tahu benda tu salah. You buat benda yang salah and repeatedly salah. Faham tak? You macam ni tau. Orang boleh garu macam ni tapi you mau garu macam ni tau. Macam tu kan. Tapi memang dia bagi habis lah. So waktu kena keadaan tu, saya pun macam, uish, kau ni bodoh. Kau bodoh ke bodoh bangang kan? Waktu tu lah. Kau bodoh. Sebab first time kan kau buat salah kan. So bila kita decide macam tu, aku dah tak ada business construction lagi dah. So nak buat macam mana? So waktu tu lah kita run like macam all this coaching and consulting. Right? So basically apa yang kita tengok balik kan, kalau macam in terms of life, dia ada dekat diri you sebenarnya. Cuma macam mana you nak go through in your perspective. Right? So basically that part lah. So Kimi punya kehidupan dalam bisnes ada turun. Yep. Pernah ke sampai rasa nak give up? Kalau pernah, apa yang buatkan Kimi tahan? Apakah macam family ke, apa ke? Cuba macam Betul, Kimi. saya agree sebab kami pun semua dalam bisnes kan. Sometimes saya punya refleksi diri saya lebih kepada family. So macam mana family, katalah tentu sebab we're talking millions now kan. Tadi Kimi cakap pasal millions. So during that time kalau katakan ada family, macam mana family cakap? Then how do you face them? Okay. My wife, dia kenal daripada sebelum bisnes lagi lah. Maksudnya daripada dia seorang staff sampailah dia dah berkahwin apa semua tu. So dia tahu kepala saya. So I don't talk business kat rumah. So kat rumah kita talk family. So don't even ask me okay ke business hari ni, don't ask. Sebab I won't spoil lah that mood sebenarnya. And in fact sebenarnya lagi banyak you cerita lagi, dia macam ni tau. Kenapa Allah design telinga kita dengan mulut kita sangat rapat? And sebenarnya bukanlah cakap nak mencukupkan muka kita, tidak. Sebab tu very careful dengan apa yang you cakap telinga paling mudah dengar walaupun bisik. And funny thing, telinga lagi rapat dengan otak. So dia akan jadikan benda tu kadang-kadang you dah almost terlupa. Dah pun bila nak balik rumah, jalan jam apa semua, tiba you borak balik, you akan teringat balik that problem. So itu yang membuatkan you like anxiety and trigger lah benda tu. So waktu saya jatuh tu, saya sampai level apa tau? Saya sampai level macam apa benda jadi ni? Sebab saya mengajar orang bisnes, saya mengajar dalam agensi kerajaan, saya ada company consulting, ada training, and I mean most of my students very successful and make millions. Tiba-tiba kau makin drop. So waktu tu saya fikir balik, apa hal jadi macam ni kan? So macam tak masuk akal ni. Kau ajar orang and diorang buat jadi and kau buat tak jadi. Yang diorang buat tu pun adalah based on macam mana strategi yang kau pernah buat 15 years back. And level saya jatuh tu macam itu jatuh yang paling teruk saya rasa sebab dia punya inner dalaman dia memang totally collapse. So saya macam sampai level apa tau? Wait, aku tak payah hidup macam ni, memang mati lagi bagus. Sampai level macam tu. And saya dah memang tak tahu nak buat apa. And waktu tu macam tiba-tiba my mom contact and saya WhatsApp, aku minta maaf
kalau ada salah silap memang pun trigger macam pahal lah budak ni kan. Tu plan nak gantung ke? Dia bukanlah plan masa muda, bukanlah kita nak bunuh diri, tapi memang totally lost hope dah. Macam dah kita dah cuba banyak angle, banyak cara apa semua sampai macam dah tak ada jalan ni. So macam gila lah, aku malu juga ni, bini yang tanggung aku ni kan. So macam level macam tu, and I don't have any income I think more than 6 months. So level dah jadi macam, and benda tu dah jadi almost 4 years continuously. So bila kita fikir balik apa benda jadi ni kan. So I sampai dia macam very lost hope, and baik mati je macam ni. Jadi macam dah tak nak bergantung pada apa-apa dah. Tu fikir ini je dah berdosa besar dah kau ni sebenarnya. So waktu tu lah macam, boleh tak ibu tolong doakan, I mean that is my very last option, boleh tak you bantu doakan and so on. And waktu tu I don't know lah, maybe asbab doa tersebut. And sebenarnya apa yang saya banyak belajar daripada that situasi adalah pernah dengar tak perkataan tasawuf? Right? And benda tu related kepada ilmu hati. So sebenarnya bukanlah kau punya financial rosak, bukan kau punya dunia rosak, kau punya dalaman rosak, hati kau rosak. So waktu tu sebenarnya I don't think that during that time lah, I believe sebelum ni pun dah lebih kurang sama. Cuma ujian kali ni now, Kimi aku dah, Allah kata aku dah bagi kau dugaan ni, aku bagi kau balasan ni balik. Aku bagi kau dugaan ni, aku bagi kau award ni balik. Tapi kali ni aku nak bagi kau dugaan hati. Tengok macam ni kau nak bangun. Bila kau nak bergantung. Ini yang dinamakan, and I believe, and I pernah tengok semua orang melalui fasa ni. Kita jumpa balik all these millionaire, Datin, Datuk, Tan Sri, and in fact I pernah jumpa Tun Daim, and I pernah like macam kita pernah discuss about this. So bila jadi macam ni, ada macam semua orang akan melalui fasa ni, cuma the matter of time. And waktu tu you akan rasa macam you dah tak ada apa-apa pegangan dah. You bukan Islam, you bukan Melayu, you bukan senior, you bukan specialist, you macam you tak tahu dah you kat mana. Macam nobody lah kita ni, Nobody. nobody. Inside lah maksudnya. Yes, lost everything. So waktu tu kita macam gila ni, dah critical sangat ni. So waktu tu lah kita like macam level pergi masjid tu yang jadi macam duduk kat masjid tu dah macam rumah kedua. Sampai level tak ada duit tu, I still remember saya duduk kat sekarang masjid ada macam gerobok rezeki kan. Kita punya level malu tu, kau dah lah, you know, at certain stage kan, kau pernah gaji besar, kau pernah pangkat besar, kau pernah ada nama besar, kau duduk depan gerobok rezeki, macam mana nak minta beras ni, macam mana nak minta susu. I fikir tau that part. And bila orang lalu macam buat tengok telefon, you know, lepas tu rasa macam gila loser kau as a father, as a husband, as a man. So macam mana kau punya pride. Dan kat situ sebenarnya I perasan apa, penting ego. Right? Ego penting bila you rasa tak confident, bila you rasa macam betul ke aku buat ni, rasa was-was. Ego tu yang you kena letak depan. Tapi bila you dekat different room, ego tu yang you kena letak belakang. And that particular moment, mana ego kau Kau dah terlampau zuhud, yang terlampau you know, berserah sampai kau tak ada jati diri. So during that part, I mean I pun tak tahu nak start kat mana. Scroll balik, where are you 15 years back? And funny thing, I gain my motivation from there. Kau pernah jadi ni, kau pernah macam ni, kau pernah macam ni, kau pernah macam ni. Dalam macam bodoh gila kau tak boleh jadi macam ni balik kan. Nonsense lah, patut kau jadi lagi power. Kau dah pengalaman, kau ada network, kau ada business kan. So I keep telling myself, I keep maki myself, bodoh lah, malu lah kau kalau tak boleh jadi macam ni balik kan. So sikit lama jadi macam jadi super saya, tiba-tiba rambut tukar jadi warna-warni kan. So from there kita bangun balik, tetapi in a good guidelines lah, I can say so. So comeback kepada nak bangun balik tu sebenarnya dia lebih kepada muhasabah diri, yang di mana baru I dapat satu jawapan dia, kau ajak orang successful, aku yang izinkan. Now aku nak tunjukkan kau, pandai macam mana pun kau, pernah berjaya macam mana pun kau, kalau aku tak izinkan aku tak bagi juga. That's very powerful. Maksudnya kita ajar orang, kita tolong orang, orang tu berjaya sebab izin dia. Yes. Dan tak bermaksud kita pula akan sentiasa berjaya, betul? Betul. Powerful. And ayat ni saya dengar daripada Ustaz Allah Akbar. Ada satu Ustaz Indonesia ni lah, UAS, Ustaz Abdul apa? UES, saya lupa nama dia. Abdul Somad.
Abdul Somad. Dia kata apa tau? Aku yang izinkan kau berjaya. Kalau kau declare kau yang kau buat benda ni garanti berjaya. And kau akan nampak Allah akan terbalikkan dunia kau, kali ni tak berjaya. And bila dia sebut perkataan tu memang trigger betul. Macam, aku pernah cakap ni. Kau buat strategi pernah cakap macam tu, ya? Kita mengajar orang, kau buat ni, kita nak yakin orang, kau buat ni confirm. Aku pernah buat jadi. Faham tak? So dia buat memang jadi. Tapi bila kita buat balik tak jadi. So Dia Allah sentuh kita dengan keyakinan kita. Kita yakin dengan diri ke dengan Allah. Itu kan. betul. So sekarang kita dah tahu cerita kejatuhan Kimi. Dah tahu turn around tu waktu ada orang datang kat office tu semua tu. Dan sekarang ni kenaikan Kimi. Dan saya ada soalan. Apa nasihat popular yang dalam bisnes ni yang Kimi langsung tak setuju? Yang orang selalu dengar popular tapi Kimi tak setuju dengan nasihat tu. Faham. First of all, time freedom lah. Okay. That's first thing yang I need to get out. Macam, kau nak buat bisnes baru, kau nak jadi usahawan. Fuck off time freedom. So that you learn and you melekat dalam kepala otak you. That's one thing, time freedom. Nombor dua adalah, yang tak setuju adalah something yang, how to say, kau nak buat bisnes ni kena ada kabel. Alright? Dia macam ni tau. Business, you bukanlah perlukan kabel. Business, you perlukan network. It's two different thing. Alright? Kabel ni, dia macam apa tau? You really rely on them. Alright? Beza network, you make them value you. That's two different things. So, bila kita ada kabel, contoh dulu sebab kita arkitek, kita memang, siapa nak bayar you 20 juta punya projek? Siapa nak bayar you 5 juta punya projek? Mana ada, semua kabel. So bila kabel, kaki kipas, jilat, semua lah. Alright, sebab you anggap dia kabel. Dia layan you macam anjing ke? Faham tak? So you akan termakan that fundamental, you akan dilayan macam sampah sebab you anggap dia kabel. No, you anggap network. Network adalah orang datang pada you sebab apa value you. And that is the value you datang. Okay, now I can share my value to you and I want something sebagai transaction. That's the two different things. Okay. Nombor tiga, saya boleh katakan apa tahu? Tak baik pula mencarut kata, itulah. Dalam hati. Dalam hati. Yang buat mencarut tu diam. Okay, nak mencarut tak? Kau ni dah tengah pakai songkok. Okay. So, lupakan work smart. Right. Bukanlah jangan work smart. You kena work smart. Cuma, whatever smart are you could still kena work hard. Work hard tu pasti kena ada. Mesti ada. Wajib. Alright. You tengok mana-mana billionaire, mana-mana millionaire, multi-million dalam dunia ni, dia tetap bangun pukul 5 pagi. Tak kisahlah bangsa apa sekalipun. Alright, tak kisah agama apa sekalipun, 5 pagi, like macam Mat Saleh dia dengan fitness dia, pergi jogging, pergi gym, dengan Chinese dia pergi meditate, pergi tai chi, ada yang pergi sembayang. In fact, Indian pun pergi sembayang 5 pagi. My boss, partner kepada Raymond pun 5 pagi sembayang. Alright, so kita 5 pagi tahajud. So it's basically you tetap kena work hard. And I always selalu cakap dekat my students dengan my usahawan yang saya bantu. Saya cakap apa tahu, kapal terbang ni dia terbang dengan 2 sayap. Alright, so kalau you punya satu sayap is based on you work hard, tapi you tak ada lagi satu, you work hard ni you work hard tetapi satu wing lebih kepada technical business atau technical operation, lagi satu ni adalah technical akidah. Ini yang datangnya tasawuf, datangnya belief, datangnya faith and so on. Tapi ini pun kena work hard. Alright, walaupun solat wajib, solat sunat, zikir, doa panjang and so on 1 jam setengah, ask yourself, you complete tak 1 jam setengah? You akan rasa macam, okey lah ni doa iftitah boleh skip ni sunat je, Al-Fatihah terus. Tak ada, lepas Al-Fatihah dah tak ada dah Al-Ikhlas, dah tak ikhlas tu. Habis Al-Fatihah terus rukuk. Alright, sebab apa? Itu hardcore sangat. And funny thing, orang yang solat pun sekarang macam tu. Saya duduk dengan kadang orang-orang yang tokik emas apa semua, betul-betul solat ni Al-Fatihah terus sujud rukuk semua. Betul kau ni jaga masa ni dalam hati kan. Tapi fikir balik, habis salam je terus baca doa pun pendek, terus bangun buat kerja. Buat kerja lagi lama daripada solat. Tapi practically memanglah macam tu.
Cuma the time you consume untuk jumpa dengan Tuhan you pun very short. I mean you smart lah, you tahu hukum makam dia, cuma you still kena work hard. Tell me berapa ramai usahawan yang bangun tahajud. And in fact, I pun pernah kena dilema tu macam, kau ada meeting straight ni hari ni. Alam bunyi dah pukul 4 pagi. Takut penat, takut dizzy, mengantuk and so on. Takut micro sleep nanti ni, bahaya ni. So okay, skip tahajud. And lama-lama dia jadi habit. Lama-lama you dah tak tahajud. Funny thing, waktu you miskin, apa kedana, you macam sampah di mata orang, tahajud you non-stop. Alright, menangis, becak dunia sejadah tu. Alright, bini macam, siapa pula yang kencing macam ni kan? So, gitu yang, tapi kenapa dah berjaya ni tak buat macam tu? Betul. That's the funny things. So, work hard in terms of technical dan juga you punya akidah. Dulu kena work hard, sebab tu kau terbang 2 sayap. So, don't work smart. Sahaja, you still, work smart ni compulsory. Dan daripada work hard ni macam mana you nak work smart? By leverage kepada orang, by systemize benda tu, digitalize benda tu, you support ada corporate lawyer, all these consultant yang support in terms of legal. So that is work smart. Alright, tapi work hard still work hard. Itu je. Menarik kalau yang paling kena tadi betul lah doa. Sampai ada kawan saya melawak, ya Allah, macam biasa. Macam biasa. Dia rasa time consuming ke situ. Tak boleh juga macam tu kan. Tunggu sangat. Itu betul shock form. Kita dah nak menghampiri penutup, tapi ada lagi 2 soalan. So kalau Kimi boleh cakap dengan Kimi yang 5 tahun yang lalu, apa Kimi nak nasihatkan? Okay. Jangan maki. Okay. Apa saya nak nasihatkan first of all adalah relationship. Bila saya miskin saya alhamdulillah saya pindah rumah tu, rumah saya betul-betul 300 meter je nak ke masjid. And betul-betul masjid tu saya pindah baru dalam sebulan, masjid tu baru dirasmikan. So vibe masjid baru, masjid besar and so macam seronok ni datang, khusyuk. Memang syok dan khusyuk lah. Lepas tu bila saya duduk, bila kau dah selalu pergi masjid, kau akan alert dengan keadaan sekeliling. Macam design dia, seni dia and so on. Dan saya perasan dekat logo masjid tu, Masjid Bandar Sarjana Putra, dia punya tagline dia, Hablum minallah, hablum minan nas. So macam, apa benda ni Google? Hablum minallah, hablum minan nas. Okay, jaga hubungan dengan manusia, jaga hubungan dengan Allah. Aku buat je. But, macam mana cara you deliver benda tu? So bila saya tengok balik, cara saya jaga hubungan manusia, I ada satu character yang I follow all this my previous mentor dan juga bosses. I don't follow people. People follow me. But sebab you follow I give you some value. So sebab kenapa tau? You jumpa dengan teknokrat, dengan market leader, dengan sama-sama yang okay, kau nak something, this is my style. And kau follow, kau tak boleh follow, kau tak boleh adapt, kau keluar. And ramai orang komplain, alright, kata ini jahat lah, ini kapitalis lah, kuku besi lah and so on. I terfikir benda yang sama waktu dengan Raymond. Tapi fikir balik, asbab that business acumen, that attitude, that habit yang membuatkan mereka successful. Kau je yang belum masuk fasa tu. So it's not hard, it's just new. Right? So bila kita faham benda tu, then I fikir apa tahu? No. Bila I tengok balik cara gitu, cara I keras, bahasa muda dia keras lah. Hablum minan nas. Macam ni kau jaga hubungan dengan manusia. It's basically kita faham balik fundamental point of view tadi. Yang worm view, human view, bird view and so on. Bila I jumpa human view dulu, I punya style I keras, I jadi maki. Sebab tu lah kau bodoh. Sebab perangai kau macam ni. Sebab tu kau miskin. Sebab tu kerja kau asyik minta pinjam di orang je. Sebab tu bapa kau ni jenis memang outspoken, very outspoken. And effect dia orang sampai sihir tu. Dia punya geram, dia punya marah dia. Tapi fikir balik, sebab kau yang buat. So hablum minallah, hablum minan nas. Bila jumpa orang macam ni, tak apa, boleh. You boleh buat. Later you kalau tak faham, you jumpa macam ni. But don't meet me. Sebab semua orang ada batas dia. I takut I terlepas batas sabar tu, dia jadi jahanam belantikan. So kalau nasihat myself, jaga hubungan manusia. Kalau you rasa you tak boleh manage that people, you leverage that people kepada orang lain. Sebab kenapa tahu? Orang tu akan cari you balik. Sebab kenapa? Dia masih depend on you. Right. Then hablum minallah, it's basically simple je. Semua orang tahu buat apa yang Allah suka, buat apa yang jangan buat apa yang Allah tak suka. Problem dia, how consistent are you?
Itu je. Right? And sebab benda tu yang membuatkan saya rasa saya macam nasihatkan diri saya rasa that satu tagline je. Hablum minallah, hablum minan nas. And bila saya practice benda tu, itu yang saya dapat tawaran Ahmad Fried Chicken, saya dapat tawaran daripada Mufbi, saya dapat berjumpa dengan Tunda Im, saya dapat berjumpa dengan those tycoons in the market sekarang ni. So cuma you nak kena maintain lah you punya yourself, kena sentiasa mastery yourself lah. So yang terakhir untuk orang yang dah nak give up, apakah nasihat Kimi untuk orang-orang yang memang dah down, dah nak give up? Macam Kimi dulu lah dah minta maaf kat mak ke apa ke lah. Okay. Orang nak give up I mean somehow I recall Ahmad Fried Chicken. When I've been appointed to be their CEO, the founder is actually Taufik. The couple lah, husband and wife. The director adalah Sarah Lailatul Sarah Jannah dengan Muhammad Taufik. So I've been appointed to be CEO untuk lead the company towards a certain mission. And waktu tu baru I tahu yang Taufik ni dia kata dia ada like macam ketumbuhan kat leher lah and so on. So macam okay Mi, aku dah nak mati dah ni semua, dah tak lama ni hidup ni. Cakap macam tu. Dia kan tu, dia dekat bilik dia ada wish list dah, apa nak kena beli sarah bunga, nak kena bunyi semua. Dia ada punya wish list dia. So tapi I mean kita kadang-kadang tengok kelakar lah macam Mamat ni sungguh-sungguh dia nak mati kan, sebab bukan obviously nampak dia ke arah benda tu. Tapi fikir balik, kalau aku kat tempat dia, kau mungkin lagi worse daripada tindakan dia. Faham tak? So bila you nak, I mean you facing, I can't say that Taufik is give up lah. Tapi apa yang Taufik buat adalah dia punya okay, aku tahu dah aku sakit, aku tahu dah sekian-sekian, and aku ada berapa masa tinggal. So dia work out gila-gila. And dia kata give up pun no point, sebab kalau nak mati juga. Right? So kata, so they just do. Alright? And kalau give up, fikir balik you bahasa mudah dia you weak lah. Kau ni lemah gila. And nasihat saya kalau kita rasa nak give up, kat mana kau punya past achievement? Mana kau punya sejarah? Mana kau punya history? You kena tengok balik sejarah you. Kalau kau dulu pernah, contoh lah orang cakap aku give up lah, aku nak pergi gym ni, pakit badan. Kau tengok balik gambar kau waktu ramai awet. Waktu tu badan kau macam ni. Muka kau macam ni. Sekarang ni muka pecah. Alright, badan kadang nak cakap kita macam aku lebih kurang kan. Tapi the most important part, kat mana ego you? Letak balik ego you ke depan. This is the time yang tadi kita kata ego tu kena ke depan lah. Betul. Right? So okay. Terima kasih Kimi Abdullah sebab sudi kongsi cerita kehidupannya dengan bisnes, dengan life, macam-macam cerita dia. So jadi kalau korang berminat dengan podcast ni, jangan lupa follow, share, like, dan juga kita jumpa minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Jangan lupa kita kena apa? Keep moving forward. See you guys later. Bye. Assalamualaikum.